sahabat kita yang misi mencari selekor. Seronok dia. Berhenti je, dia download berhenti. Saya Hafiz. Hafiz? So, dah berapa kali masuk Siam ni? Tak pernah. Tak pernah? Allah. Kira ni first time? Ni motor first time. Hari ni kita ke Surat Tani. Surat Tani? On the way nak ke Thousand Corner. Thousand Corner. Okey. Dengannya abang diorang ni belum pernah sampai ya? Tak pernah. Tak pernah. So, okey, kita tengok keterujaan abang-abang kita nak pergi ke Thousand Corner. Burung emas. Okey. Buat pertama kalinya pakcik berhenti dan bergambar dengan burung emas. Abang Jam. Okey. So, apa perasaan dah sampai burung emas? Akhirnya sampai. Ha? Akhirnya sampai. Akhirnya sampai. Ini dia. So, nampaknya ibarat apa? Tercapai impian. Impian. Apa perasaan berjaya sampai ke tempat yang awak nak apa? Impikan? Tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Belum lagi. Oh, yang tempat impi belum lagi. Belum lagi. Oh, saya ingatkan dah sampai sini. Belum. Habis tak boleh balik lah. Bagi sampai tu. Nanti dah sampai kita fikir nak balik ke tidak. Okey. So, apa ni? Abang Jamal. Ya. So, Apa cerita? okey tempat ni. Okey, alhamdulillah. Okey, Kita alhamdulillah. dah sampai tempat owner orang Melayu kita. Cik, Orang Melayu kita. Mana awak tahu? Awak tanya lah. Saya pernah jumpa dah dia punya mana. Ni dah siap-siap pakai ni. Dah nak bergerak ke? Kita ngikut arahannya. Saya yang mengenai perintah. Okey, apa-apa yang patut semua dah dipatutkan. Yang beli ke apa. Isi minyak yang luar. Minyak saya nak habis. Tangki kecil. Oh, tangki kecil. Itu bukan JSA. Oh, mana motor? Oh, kesian dia, tangki kecil. Motor perempuan dia orang kata. Wow. Ladies bike. Ni Abang Jamal lah, dia orang berniaga ni, dia jumpa dengan orang berniaga, dia cerita berniaga je lah. Ada cerita hal bisnes je. Ni owner dia, Cik Safawan lah. Juga dikenali dengan nama Mikael. Nampak santai je ni bang. Kat mana ni? Sekarang kita kat mana ni? Kita berada di apa, Curve 33 Tak tahulah orang suruh datang ni, kita ikut je lah. Curve 33. 33. Pokok-pokok ni. Ya. Okey So, bila dah sampai ni, apa perasaan? Kita rasa satu pencapaian lah hari ni. Satu boleh sampai dengan selamat. Itu yang penting, selamat. Selamat. Okey. Walaupun tadi kita diuji dengan liku-liku yang mencabar. Oh, mencabar. Bukan mencabar kita nak buka ke tidak, Oh, I see man. Masa tu lah ingat anak bini ya? Masa tu dia ingat anak bini. So, Abang Jamal pula. Abang ingat anak bini tak tadi? Ingat, sentiasa. Sentiasa. Ingat anak bini. Kona-kona juga Kona juga. Okey. Itu kelihatan motor kita parking kat sana. So kita bagi can dulu kat adik-adik ni. Datang geng-geng tadi California daripada Johor. Okey, kita berhenti sekejap. Betul-betul di tepi sungai border dengan Myanmar. Lebih kurang 100 km sebelum sampai ke Mersey Riang. Ni hajat kawan-kawan ni. Nak juga dia berhenti. Kononnya ada di belakang sana, nampak tu di belakang sana kelihatan sleeping Buddha. Nampak macam sleeping Buddha tu.
Konon dagu dia, hidung dia. Jadi dia orang pun ambil tempat ni, buatkan tokong tadi tu. Biasalah tu. So abang, Yes. abang duduk dekat batu kuning tokong ni. Juga. Jangan. Nanti kembang pungkok kan. You need cooling, baby. I'm not fooling. I'm gonna send you back to schooling, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. 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 You've been learning, baby. I've been learning. All that good time, baby, baby. I've been learning. Way down inside. Yes. Ni video tau. Oh, video? Jangan pakai gaya lah nak ambil gambar. Yes. Sedang memegang apa tu bang? Okey, ini adalah sedikit token peringatan lah untuk pembuktian. Kalau kawan-kawan kata sembang hari dah sampai, Oh, ada bukti. Video ni jadi. ini cukup package untuk ujuk riak tak kebur. Boleh buktikan abang ni. Abang boleh buktikan yang abang ni bukan AI. Ini bukan AI. Ini AI tak boleh buat bang. Okey. Kita Ini punya masa sebenarnya takut tak sempat 4.30. 4.30. 4.30 tutup. Oh, tadi yang laju-laju tu kejar masa lah. Ya. Oh, okey. Okey. Kita bersama Abang Hafiz, kita dah sampai di tempat yang dituju yang bernama Mae Hong Son Chamber of Commerce. Kalau dia Mae Hong Son kata dia. Okey. So, siapa lagi? Tu ada lagi seorang tu. Oh, Super Rider. Tengok sikit, angkat tangan. Ya. Ui. Ya, abang jaman. Aduh. Okey, bang, cerita sikit. Sampai sini. Okey, perjalanan untuk sampai ke sini ni kira start daripada Mesar Riang tu, kira dia punya journey tu bikin lah. Okey, so Kona dia tu kira gabungan lah. Oh, yang sebelum-sebelum tu? Sebelum tu intro baru. Oh, intro. Intro tu baru. Itu nak pengasah tayar je. Oh, nak asal tayar. Dia tadi high speed corner tak adalah, banyak middle corner, middle apa ni? Medium punya corner. Dengan corner patah, corner low speed corner lah. Okay, So, okay. tunggukan corner pie ya. Apa tu? Corner pie. Corner apa tu? Itulah yang patah tu, patah tengkuk. Patah. Okay, alhamdulillah kita bersyukur sebab tak ada apa-apa sebarang insiden. Sebab kita ada juru pandu Abang Andi. Terbaik. Macam ya ya. Nanti kan tahun depan dia kata dia dah buka package. Okey, terima kasih. Menjayakan misi ni walaupun siapa sahabat kita? Abang Khairi. Abang Ari. Nanti kita kena datang lagi. Alamak, koyaklah pakcik. Okey, kelihatan abang Jamal kita. Okey, Abang Jamal. Sampai Boleh komen sikit? Mencabar. Kalau tak sampai lagi tak payah cerita lah, senang cerita. Kalau datang sini ada sijil baru kita cerita. Ada rasa macam karak. Lain lah. Lain. Ini Tapi pesanan untuk Abang Kai, itulah, kita orang dah sampai. Ni kau tengok apa dia bawa. Abang ni Super Rider Super Rider. Super Rider bawa arti tu. Setengah nyawa tu. Waktu sekarang pukul 6.20 waktu tempatan Kalau di Malaysia lebih kurang 7.20 lah. So suasana petang So ada yang berbasikal, jalan kaki, itu motor elektrik. So kita dah sampai ke sini menyampaikan hajat sahabat. Teringin sangat bermaaf, nasib baik bermalam di tempat yang dinamakan Ban Rak Thai. Suasana macam di negara China. So, bang. Oh ya. Betul ke? Abang rasa betul ke macam dia orang kata suasana di China?
Kalau tengok tu nampak tu, orang main rakit Rakit dengan set up dia punya perkampungan village ni kira jadilah. Kalau orang tak tahu cakap lah, saya dah sampai China. Oh. So, komen sikit perjalanan nak naik tadi macam mana tadi? Kita punya perjalanan tadi tu Okey. gabungan di antara kona patah, kona lipat, kona kambing, semua ada. Oh, segala macam kona. Segala macam kona. Kona baring ke tak ada? Sebenarnya tak ada high speed kona. Tak, tapi boleh terbaring tu. Boleh terbaring. Okey. So pesanan kepada siapa nak datang sini, pastikan ada bekalan cukup dari segi preparation fizikal dan juga mental. Sebab kita terhilang fokus, maut menunggu. Okey, kalau nak cari bilik, so mana sahabat saya tadi? So saya di kedai makan ni. So kedai ni basically non halal food lah. Tapi kita orang just duduk minum air dah kepenatan, tanya bilik. Jadi pekerja ni yang recommend kawan dia punya bilik. Mak oi, ni keranda apa ni? Lain macam lah. Macam kereta mayat. Okey, suasana malam. Nampak lampu terang benderang. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat diinginkan. Bang. Assalamualaikum. Orang Malaysia. Ukun Malay. Daripada tadi duduk suluh cari apa? Gelap. Gelap hilang. Allah kesiannya. Gelap hilang. Aduh, hai. Ada cubaan sabotaj ni tak? Yang seorang lagi tu buat apa tu? Mal. Buat apa? Melaporkan diri ke rumah. Melaporkan diri ke rumah. Laporan kena buat hari-hari. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Sekarang kita dalam persiapan bergerak pulang. Bukan pulang lah, kita nak ke Pai, kemudian kita ke Chiang Mai. Kelihatan di sana Abang Jamal kita sedang menggosok-gosokkan bidadari dia. Begitu sayang dia dengan bidadari dia. So kita jangan ganggu dia. Yang ni tak sabar-sabar tengok, motor tak start, enjin pun belum ni, lampu dah buka. Kejap lagi kau jangan Okey bang, tutup dulu switch bang. Oh, tutup switch. Okey. Amalan mulia tu. Okey. Okey. Setakat ni. Bang Latai apa komen? Tempat ni. Tempat ni. Tempat ni suasananya cantik. Aha. Satu yang kaki main scenery, ini tempat dia okey lah. Tapi macam saya bukannya jenis orang-orang scenery ni, kita meraihkan lah. Meraihkan kawan kita. Tapi tempatnya cantik lah. Cantik lah. Dia buat set up macam betul-betul dekat China. Betul-betul terasa lah. Terasa berada di China. Betul, sebab nak cari makanan halal pun tak ada. Itu satu masalah. Saya baik member ada. Sardin tin. Dia makan sardin je gitu. Okey. Berasap-asap, nampak asap ni bang. Betul lah. Nampak. So, ini bilik yang kita sewa semalam. Neng Pan Haloi. 1,500. Nampak? Ini bukan tek lembu tau, tanah liat. Okey. So, sebelum kita gerak pulang, ambil dah satu shoot. Sebelum ni kalau tengok video-video atau TikTok yang dia orang share tu, nampak kabur-kabur video ni. Sekarang masih okey, kita baru turun daripada Bandar Ketai tadi. Dia orang kata nak singgah tempat ni. Dia kata ada jambatan kayu, jambatan buluh kan. Kau tengoklah dia orang. Pakcik ajak pergi yang Sangkelaburi tu, jambatan kayu kan, Sangkelaburi. Dia kata apa ada? Alalas, jambatan ni juga ni. Jambatan buluh. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven sana dekat belah-belah Mut Kahan atas. Tu ada satu tempat. Dia ada tokong atas, nama dia Stairway to Heaven. Kita pergi abang, tak pergi?
Tak cover itu. Tak cover. Habis modal jauh. Nak patah balik, nak musing ke sana. Boleh pergi tapi memusing lah. Kita kena. Salah. Boleh pergi tapi dengan Abang Hari. Tahu. Abang Hari ya. Okey, kita bawa Abang Hari pergi Stairway to Heaven. Okey, tadi lepas daripada Jambatan Buloh tu. So, lepas tu member nak sarapan kata dia kan. Carilah yang dekat ni, the one and only. Kalau tak silap, Muslim yang ada sebelum naik ke Barak Thai. Nama dia White House gitu lebih kurang. So, kita sampai agak awal, 8.30. Dia kata pukul 9 baru buka. Tapi mungkin dia tengok muka kesian kan. Dia tengok muka Jamal tu, dia kesian. Tak apalah kata dia. Dia tahu, dia tengok pun dia tahu ni memang kelaparan ni. Tak apalah kata dia. So jadi dia kata bolehlah. Dia sediakan. So Abang Jamal dah order apa tadi? Sup daging, telur dada, nasi putih. Cantik lah. Sarapan hari ni agak special. Nasi putih, telur dada dengan sup daging. Member nasi goreng. So bang, terbalik. Halal. Oh, halal. Betul lah budak ni. Dia betul-betul mempraktikkan. Mencari yang halal itu fardu. Kita pelanggan first kedai ni hari ni. Belum buka kita dah sampai. Yang terawal, pelanggan yang terawal. Sebab owner boleh bertimbang rasa. Okey, ni sup daging. Kita sampai awal pun dia sup. Tak apa, tunggu aku masakkan untuk kau. Abang Jamal okey. Steady. Pedas sikit. So nampak gaya tak makan tengah hari dah ni ya. Makan hari lah. Tengah hari. Okey. Tengah hari Kita ni goreng pisang. kita okey bang Wah, nampak selera tu dia tambah kuah. Tak tahulah apa benda dia tengah buat tu. Tapi yang pasti lepas ni dia nak jual box ni murah-murah dia kata. Lepas ni ikut kawan pakai made in China. Okay, kita berhenti kejap makan tengah hari ya. Sebelah tu ada kedai Mukmin Halal Food tapi kita tak rasa makan kebab. Abang Jamal makan kebab, laju dah habis. Dia minum air tenaga 180. So pakcik punya kebab ada lagi. Dan yang ni kawan kita yang istimewa ni. Abang Hafiz. Oh yo, Fanta. Oh ya, Fanta. Dia minum Fanta. Okey. Makan apa tu? Pad Thai. Weh, sejak balik Barak Thai ni dah pandai pakai chopstick ah. Survive bang. Survive. Weh, bang. Baguslah. Dah jadi macam Cina. Kita panggil proses asimilasi dengan budaya setempat. Aduh, susah betul kalau apa bercakap dengan pegawai grade 54 ni. Aduh. Okey, nampak meriah dia makan So tunjukkan cara dah pandai pakai chopstick tu. Dia nak kepada ujung-ujung ni kita tekan. Ujung. Oleh tak sempat nak ragu. Aduh. Abang Rakah Jamal. Saya tengah lapar ni. Aduh, tisu.
adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. So hari ni 27 bulan 1 2026 16:11. Okey. Bersama kita. Siapa lagi kalau bukan? Jambul. Okey bang. Yes. Apa perasaan tadi mengkomplitkan Pai? Okey, daripada pagi tadi kita gerak daripada Bang Rantai ke Pai. Aha. Lepas tu daripada Pai ke sinilah Adam Cafe sebelum kita sampai ke Chiang Mai. Route ni saya bagi sini. Oh, terbaik. Siapa penggemar seleko, pencari corner, sinilah tempat dia. I see. Corner lah sampai muntah. Yang mana kawan yang surrender tadi? Berhenti je. Berhenti isap rokok. Sokok lah ya. Dia kata apa tadi? Corner tak habis-habis. Corner tak habis-habis. All of your guns at once and explode into space like a true nature's child. We were born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Corner lagi ya. Okey, tapi road ni cantik lah benda ni. Puas hati Puas hati. Okey. Besok kita sambung pula Chiang Mai ke Doi Itanon. Another corner pula. So kita bagi dia puas hati. Makanlah corner tu. Tadi katanya dah naik atas. Tak jadi. Tak jadi naik ke apa? Tak jadi naik. Kalau terbang dia tak nak berlepas buat apa nak naik? Oh ya tak ya juga kan. Habis tak dapatlah masuk dalam. Tak dapat lah masuk dalam. Masih Harga pun keras. Oh, ni tak boleh naik. Asal harga keras. Cerita sikit. Nak kena bayar, nak masuk je 150. Nak kena bayar. 150 baht. Lepas tu? Air belum kira lagi. Air Baik belum. dia charge je terus air mahal. Lagi senang. Dan itu kita nak minum kena bayar air mahal. Ni Hari macam ni double charge pula. Double charge pula. Tak jadi lah. Dah lah perkena air kelapa. Baru juga. Tu dia. Okey, kita tengok-tengok apa yang ada kat sini. Tu. Flintstone. Apa pula mimpi ada Flintstone. Silau sikit lah. Okey. Sana tu rumah terbalik sebelah hotel ya. Dia juga menyediakan perkhidmatan hotel. So, ini dah terbang dia. Tengok muka sombong sikit. Okey. Tak ada asap. Untuk pengetahuan, pakcik first time sampai sini. Apa nama tempat ni? Doi Itanon lah apa. Tadi dia orang masuk dalam tu ada awan nano lah. Lepas tu gambar dekat kayu lah. The highest spot lah. Highest spot in Thailand lah. So ni pun Abang Jamal, dia kata kawan dia kata mesti pergi. So pakcik yang tak pernah first time pun terpaksa lah ikut juga. So Barulah complete. barulah komplit kata dia. So apa komen atau kata-kata untuk kawan Abang Jamal tu? Datang sini kena jadi turis lah. Bukan ada apa pun lah. Tak ada apa pun. Jalan pun biasa. Tapi itulah, nak completekan 1000 corner kena lalu sini, betul tak bang? Katanya lah. Antara jadi- kos yang kena komplit kan. Jadi sijil kita dah ambil.
tempat pun dah bukti kita ada dah sampai kat sini. Ini bukan AI ya. Ini bukan AI, gambar semua real, video semua real. Maknanya kata kita dah complete Thousand Corner. Oh, Orang dah tak okey. boleh kata kita tak ada ni. Habis Jadi sijil mana kosong. sijil tu valid ah. Sijil valid. So, Abang Hafiz, Yes. apa kata-kata untuk sahabat yang semalam kata mesti pergi? Okey, saya bersyukur kerana saya mendengar nasihat beliau. Kira bagi Abang Jamal mungkin dia tidak ada apa-apa kerana ia mencari selekoh. Tapi pada penggemar selekoh dan juga outdoor, tempat ini adalah tempat yang wajib datang. Wajib datang Sebabnya Recommended. Recommended sebab dia di bawah National Park. Kalau perasan tadi along the way tadi tu banyaklah attraction point dia dengan waterfall dengan Tapi kena trekking bayar, trail. bukan free. Itu bayar asing Tak. Yang tadi tu je lah. Sekali tu je tu kalau datang dengan family memang sesuai lah sini sebab banyaklah tempat National Park tu memang dijagalah. Cuma pesan saya satu je. Pada rider Malaysia yang datang sini, selekoh dia memang seronok, cuma jangan pepah ikut hati sebab along the way tu kalau perasan banyak polis jaga kat checkpoint. Cari makan ke? Dekat dalam semak pun ada kalau perasan tadi. Dia sorok. Itu So je lah. sendiri ingat. So bermakna tadi kita bayar berapa? 320 320 berbaloi lah. berbaloi. Okey. So jadi kita tu apa? Perasan tadi dia sorok Menghabiskan minit-minit terakhir sebelum kita bergerak. So kelihatan di atas sana tu. Itu tempat yang viewpoint kalau apa semua tu. Dia orang alamak terlindung lah kan. Kat atas tu lah dia orang bergambar lah apalah. Siapa-siapa yang suka selfie. When this began, I had nothing to say, and I'd get lost in the nothingness inside of me. I was confused, and I let it all out to find that I'm not the only person with these things in mind. But all the vacancy the words revealed is the only real thing that I've got left to feel. Just stuck, hollow and alone, and the fault is my own, and the fault is my own. Oi, sampai atas ni. Hati-hati. Oh, dia tak berani. Kata lapar. Ada apa-apa yang boleh makan? Yang setakat ni yang sampai atas tadi. Yang nampak selamat boleh makan tanpa wawas, yang ini je. Apa benda tu? Mari kita tengok. Oh, ubi keledek. How much? 120, 30, 40, 120. Macam mana? Okay, tu. Share. Tahu lai? 20 ha. อันละ20 บาทค่ะ Oh, 20 baht. Nang nah, song 20 baht. 240 บาทค่ะ Satu 20 baht. Oh. Dua 40 baht. So mana? Jadi kalau kau beli, kau anggap kau sedekah lah. Abang, bila nak makan? Oh. Dia buat tenang lah. Tadi kata lapar. Berarti dia dia pegang botol. 20 baht. Apa 20 baht? Macam musibat. 20. 20 baht. 20 baht. Ini harga memang harga ketuk lah kat sini. Tapi nak buat macam mana tengah lapar. Anggaplah Sedekah sedekah. je lah. Membantu ekonomi dia. Ya. So, macam mana cara makan dia? Tahu. Tak reti pakcik. Kau ajar pakcik macam mana nak makan. Makan dengan kulit. Makan dengan kulit. Ya. Bukan buang kulit dia. Tak ada. Siapa rajin nak isi nak kupas kulit dia orang tengah. Penat ni. Dia jamin bersih. Halal. Okey, yang penting halal. Halal. Okey, insya-Allah. Okey, kita makan dulu. Ada berita yang kurang baik lah. Kurang baik. Di mana Abang Jamal terpaksa meninggalkan kita lah. Saya pulang ke Ganggam. Terpaksa pulang ke rumah. Dia terpaksa Kalau pulang. usah Tak ada kerja. pilihan. Ini tak ada pilihan. So, Abang Jamal. Ya. So, sebelum kita berpecah di sini. Ya. So, saya paling risau ni. Ni first time kan?
Sampai ke atas ni? Ya, betul. Pesan sampai ke utara Thailand. Utara Thailand. Tapi pengalaman naik tu dah ada lah. Dah ada dah. Jadi dah rasa dah boleh adapt lah dia punya tu. So dah boleh explore lah. Kalau nanti next time datang, ada rezeki kita datang lagi. So tak, mana maksud saya ni nak balik seorang-seorang ni. Sebab yang ni tak boleh balik. Yang ini tak boleh balik. Nanti bisa ada expired. So jadi pakcik yang duduk tengah-tengah. So kira Abang Jamal berkorban lah. Tak apa, boleh. Dia pun pion nasi. Tak ada pilihan. Kena balik juga. So macam kita cakap tadi, malam ni tidur Chiang Mai. Ambil take your rest. Besok pagi enjoy turun balik Kuala Lumpur. Okey. Terima kasih. Setakat sampai di Mei Kampung. Thousand Corner habis. Dapat extra tempat-tempat lain lagi. Dia rasa banyak. Dulu pun Abang Andi yang bukakan jalan dah. Kali ni pun ke utara Thailand pun Abang Andi juga yang bukakan jalan. Okey. Yang penting mission accomplished. 4088 corner dia dah conquer. Woi bang, makan apa tu? Sarapan? Nasi ayam. Pagi-pagi nasi ayam. Siang kita kat mana ni? Kita berada di border Mae Sai, border Thailand dan Myanmar. Mae Sai. Mae Sai. Northern. Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunci alai. Kunci Fayarhan. Okey. Ni motorcycle parking nun. Mai mi panha. Tamluat okey. Okey. So dia kata boleh parking motor kat situ. Polis tak ada hal, itu memang dia khaskan untuk apa? Kalau kita datang ambil gambar dan sebagainya. So makan kat sini. Ni Haji Farhan. Fayarhan. So ada bubur. Okey, kita sekarang di sempadan Thailand dan Myanmar. Ni sungai yang memisahkan, dan kelihatan di sana tu Republic of the Union of Myanmar, dan bersama kita bang. Apa perasaan dah sampai sini? Saya rasa satu pencapaian peribadilah. Kiranya kita dah mencapai kawasan Thailand yang paling utara. Mungkin orang lain dah pernah sampai kan? Tapi bagi abang ni yang pertama kali kan? Pertama kali. So kita dapat tengoklah perbezaan budaya, perbezaan jalanan, bangunan, orang. Satu pengalaman yang mengujakan lah. Okey. So boleh abang bergambar abang di sini? Apa yang ada tu? Okey, ni just sekadar macam momen untuk orang nak bergambar, menunjukkan the northernmost of Thailand lah, kawasan paling utara sekali, titik paling hujung Thailand. Titik paling hujung Thailand paling hujung belah utara lah. Belah utara. Kalau semalam kita dah berada di highest point spot di Doi Itanon. Ini pula di kawasan paling utara. Okey. Paling utara dah, paling utara tu masuk Myanmar dah tu. Matahari baru naik So kelihatan. Tadi kita daripada border Mae Sai, sekarang kita dah sampai ke Golden Triangle menunaikan hajat sahabat kita. Dengan lagaknya. Saya nak balik sebenarnya, saya dipaksa datang. Wah, bukan sombong je. Okey bang. Yes. Okey, saya ni bukan pakcik cakap. Tapi orang cakap sini sikitlah bagi nampak tu. Ni orang cakap, bukan pakcik cakap. Okay, kalau buat Thousand Corner punya loop tu, dia orang dah jadi macam trend. Dia punya finishing sampai kat sini, Golden Triangle. So jadi cara tak langsung abang dah accomplish. Apa yang dia orang kata trend setting. Cerita sikit sebelum kita bergerak pulang. Okey, tak apalah, itu orang punya cerita. Kita jangan bandingkan diri dengan orang. Kita berperang dengan diri sendiri je. Tapi bagi saya dan Abang Andi, sampai ke sini satu pencapaian lah. Saya pun first time sampai sini. First time? Okay, kalau Abang Andi pun first time, Abang Hari kan lagi lah belum sampai. Abang Hari. Jangan lupa Abang Hari. So tadi kalau kita dekat border Mae Sai tu dah titik penghujung utara. Utara paling Thailand. Di sini adalah titik pertemuan tiga negara lah. Thailand, Myanmar, Laos dipisahkan oleh sungai. So adalah cerita untuk diceritakan, orang bertanya. Bila dah tua lah. Tak, saya muda lagi. Tak, maksudnya
Jangan tua tanpa cerita. Ya, nanti kita cerita kat anak cucu. Atuk dulu dah sampai kat ni. 7-Eleven Coba bang. Bro, Abang tahu tak ni 7-Eleven kat mana ni? Cangkiong. Cengkong atau orang sebut Ciangkong. Cangkong Yamaha. Cengkong atau Ciangkong gitu. Okey. Abang tahu tak bangku yang abang duduk ni? Kenapa? Okey. Kalau abang nak tahu, ni antara bangku-bangku selalunya subuh sapi dia orang duduk sini sarapan. Selain daripada 7-Eleven, ada juga yang dekat kafe Amazon sebelah sana lah. So dia orang sarapan di sini sebelum meneruskan perjalanan cross border ke Laos dan menuju ke Botan. Okey, kita akan pergi kan? Jadi bila abang dah duduk sini, abang dah kena badi dia, mungkin next time lah. Apa dah ada time? Ni dah tengah hari bang. Tengah hari Ni pukul 12 tengah hari kita sebelah dia. Kejap lagi kan saya panggil legend. Kedebak-kedebu sejam 2. Dah. Tengah malam bang, jangan main-main. Ni talk through experience. Tapi paling tidak bila dah rasa duduk sini, dah rasa Botan. Kita baru sampai. Order minum. Kita rehat dulu kejap. Route 1148. Bawa sahabat ni dia kata teringin sangat nak tengok. Dia kata pemandangan dia indah. Macam-macam ada. Manakah sahabat? Sampai tak jatuh. Apa yang kau menung tu? Yes. So, komen sikit dah sampai. So we are already here. Sorry. Ni channel bahasa Malaysia. I'm sorry. Bahasa Siam. Kumkap. Okay, sekarang kita baru berada di 1148 route cafe lah. So tempat persinggahan selepas mengharungi Seleko. So just nice lah, betul-betul kat puncak. Siapa dah penat, menghabiskan tenaga, memeras throttle, betul-betul kat sini dia bagi, tengoklah tuan-tuan, Ketenangan. Apa lagi yang kita mahukan? Apa lagi? Rezeki apa yang kita dustakan? Oh, man. Dah macam ustaz apa dai Okey. Lihatlah pemandangan itu. So Semakin jauh dah umur segini kan. Bawa anak gajah tu pula. Alamak. Tapi tengok benda itu tadi. Lihatlah. Tapi yang tadi masa tengah lalu tu memang view dia terbaik lah. Tapi masalahnya tak boleh berhenti tempat bahaya. Dia kalau ada yang pandai pegang kamera tu dapatlah tengok cantik. Okey. Bang buat apa tu? Saya tengah mendownload video macam ni lah. Orang main hand, tak ada GoPro, tak ada 360, ada dashcam. Bongok tak ada GoPro dah lentung tak pasang. Malas nak pasang. Lupa nak pasang. Tadi malas kata. Bukan lupa, Malas. So ni video yang mana satu? Part mana ni? Oh ni tadi waktu kita turun daripada route 1148 tadi tu. Pada minit 2.31. Kita bertembung dengan seorang local rider menaiki African Twin. Nampak macam Asaleh. Maybe lokal lah. Memang lokal lah, tapi memang tu memang kawasan dia tu sebab waktu kita dia punya tu, playground lah. Dia dah 2-3 kali lah ulang alik tu. So bila dia turun tu sekali dengan kita, saya pun membawa semangat Malaysia lah. Kita pun layan dengan dia sparring. Apa yang awak buat dengan semangat Malaysia tu? Kita pun sparring dengan dia. Oh, sparring. Ada bukti? Tengah download. Oh, ni tengah. Oh, inilah kisahnya.
Ni. Ini budak gila ni. Anak gila. Aku cakap baliklah dah malam. Dia nak juga. So, puas hati. Oh, tak cukup gini bang. Tak cukup lagi. Itu tak nampak kan? Cuba tengok kat saya punya kamera. Oh, okey clear. Nampak clear kan? Okey. So, sekarang Abang Hafiz sudah sampai curve nombor 3 Curve nombor 3. 33 pun dah. 3 pun dah. Nombor 3 pun dah. Lepas ni kita cari curve nombor 8 pula. Pusing donat. Okey. Kita tadi daripada 1148 pergi 1715. Betul. Nasib baiklah 1715 balik sini jalan okey sikit. Nombor 3 betul. Jalan ni dah cantik dah. Kalau tidak tadi, itu pun dah setengah nyawa dah pakcik ni. Dah lemau. Dah lah penat lah. Relax dulu nak ambil oksigen. Okey, malam ni kita tidur di Nan. Tapi kita bukan tidur di sini. Ni macam perumahan ni, rumah orang. So, pusing-pusing cari halal food budak. Pak minyak tu bagi tahu dekat-dekat sini. Nah, dia. Rumah orang. Makan apa? Hello, tengah malam nak makan apa? What do you have? Ni. Kita pakai Google Translate. Oh, Google Translate. Makan nasi lah. Nasi, nak nasi ni sama je saya. Dia kata tu, kau dah ambil ni. Ni apa? Nasi dengan omelette. Macam saya Pattaya. Pattaya lah. Lebih kurang lah. Tak nak tom yum? Dah order? Dah. Wah, sakarun lah. So, ni tom yum seafood. Tom yum apa? Tom yum apa? bawa dia seafood. Tom yum seafood. And 2 fried rice omelette. 2 fried rice. Seafood. And kai ciao. Haus benar lah tu. Oi, haus. Akhirnya kita tiba di ni apa nama tempat ni? Nan. Nan. Cari kedai Muslim ni. Local time 8.25. Kalau Malaysia 9.30 lah. So hari ni sampai ke malam kami masih ride. Tadi lepas maghrib pun daripada 3 curve tu pun memang lalang gelap lah tadi. Cari dah. Biasa makan 7-Eleven je. Tapi hari ni aku tak boleh kena cari nasi. Kena cari benda senonoh sikit. So apa yang kita ada ini? Halal food near me dia bawa kat rumah orang. Rumah orang kita tengok. Kita dah was-was lah sebenarnya. Rupanya dekat dah rumah orang. Memang rumah orang. Nasib baik owner tu tadi nampak kita macam kehilangan arah. Jadi pun bertanya lah. Dia kata ada boleh buat. Alhamdulillah. So apa kita ada ini? Nasi goreng, omelette, tom yum kung original Thailand mari. So kalau sesat kat Nan tu boleh datang rumah makan. Special. Ui, ada budak. Ni toke dia. Okey, so kalau kita datang Baragut Villa. Baragut Villa Limited. Partnership. Kapung. Okey. So kita ke hop in. Macam manalah gayanya kalau ambil matahari belakang. Matahari naik dengan naik. Cantik. Matahari tengah naik. Tu view cantik. View cantik. Ya, tapi lah ni kita dekat gambar kan. Menghadap matahari shadow lah jadi dia. Tak apa. Nanti abang beli situ. Saya adjust matahari tu kat kepala abang. Tapi saya tak kisah sebab kalau orang cantik, kat gambar macam mana pun orangnya tetap cantik. Ya ke? Okey. Alah. Kau awak macam kawan saya. Bohong pun macam betul. Betul pun macam bohong. Aduh. Akhirnya kita berjaya sampai tengok. Cantik matahari belakang tengok. Nampak? View dia kan? Cantik. Okey bang. So, rasa-rasa dah complete lah kita punya pengembaraan ni. Belum pergi, kejap lagi nak pergi Curve 3 balik. Nak pergi balik, patah balik. Aduh, matilah aku macam ni. Curve 3 macam tu, matahari belah sana. Sejam lagi Tangkap gambar. Sejam lagi. Kata nak adventure. Kau kira kau punya adventure je. Yang bengkok pinggang ni. I left alone. My mind was
see. Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my Walkman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. Route tadi tahu route apa? Route 112. Betul? Route 12. Oh, sorry, Route 12. Route 12. 12. Okey. Kita cadangkan pasal hari pun dah lewat kalau kita naik Putabeg. Okey. Tu nak turun balik pasal kita pun tak sanggup nak tidur Putabeg, kita tak tahan sejuk. Kita tidur Pechabun. Boleh bang. So kalau besok pagi kita sambung dengan Pusing satu lagi round. Okay, sekarang kita berada di Didi Ozone pagi di Didi Ozone. So sini salah satu-satunya yang ada halal food. So kita yakin je lah, jangan was-was. So menyediakan juga tempat tinggal dan ini dia. Dia tak ada kerja lain, dia dah nak download dah. Bang cerita sikit pengalaman naik ke Putabeg. Okey, saya difahamkan Putabeg ni kira penutup misi mencari selekoh, betul bang? Ya, betul. Okey, so lepas ni semua jalan straight lah kan, betul? Straight ya. Okey, so Putabeg ni dia punya kilometer tadi saya tengok dalam 18 km lah. Nak naik ke sini lah, naik ke atas. Jalan dia memang low speed corner, memang corner tajam semua, sharp curve apa semua. Tapi kita berbaloi lah sebab disajikan dengan pemandangan banjaran gunung, lembah, keadaan yang sejuk. Ya, abang puas hati ni. Boleh kita nak repeat balik 3 kali boleh? Kau buat perangai macam dekat 12 kau ya. Okey, itulah sedikit pandangan peribadi daripada sahabat kita yang misi mencari selekoh. Seronok dia. Berhenti je dia download, Okey, ini observation view di Putabeg. Okey bang. Yes. Ini kira penutup lah misi apa tadi? Misi mencari selekoh. Misi mencari selekoh. So ni kira selekoh terakhir lah yang kita completekan daripada Thousand Corner tu Putabeg. Atas tadi turun, itulah corner. So pakcik tak nak cerita lah sejarah hitam pakcik kat sini. So jadi bang, yes, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir, alhamdulillah setakat ni kita berjaya mengharungi semua perjalanan. Thousand Corner dengan Nan punya loop, dengan 1148, 112, asal tak tahulah curve 333 dah tak terkira dah. Sampai ke sini area ni, area apa nama dia? Putabeg. Okey, 18 km terakhir naik juga, dia nak kena turun balik, kita selekoh lah. Lepas ni menghala ke selatan, semua jalan tegak. Semua tegak, kau boleh tidur atas motor. So malam ni kita bermalam di sini River Quay View Hotel. So kita dah try pergi Hop In tadi, tapi merata Cape Hop In, K2 juga yang kat town semua penuh. Kat tepi-tepi ni pun penuh. So dapat yang sini tadi. Tengok motor parking pun special ada. Siap ada bumbung ni. Tadi tak ada. Dia dah siap nampak ada bumbung. So kedudukan dia betul-betul sebelah dengan jambatan tu. Okey. Nampak tu. Itu dia. River Quay di waktu malam. Ada juga orang jalan kaki tu, jalan-jalan malam.
Korang pakcik ajak jalan tadi. Mungkin keletihan dia pun malas nak keluar. Suasana pagi, kita bersarapan di tepi sungai di hadapan jambatan River Kwai bersama dengan Abang Hafiz kita. Ya. Dah sarapan mah? Alhamdulillah. So bihun ada kat tepi pipi tu. Pipi. Kiri. Tu dekat dengan hidung. Itu tanda kegembiraan. Oh, kegembiraan sampai 2 pinggan awak. Okey. Siapa perasaan Ahmad dapat bersarapan sarapan pagi di hadapan River Kwai. Okey, semalam kita punya total perjalanan 12 jam lah, hampir 12 jam untuk coverage 620 km lah lebih kurang. Oh, apa 600 sampai 12 jam? Kita orang tu. Orang tu. 2 jam rehat, 2 jam healing, 2 jam healing macam mana. Okey. So sampai semalam dah malam. Lepas tu tak nampak lah penatang ayam ni. So pagi ni bila nampak ni dengan suasana dia ni kira teruja lah ke apa ke? Kira terubat lah kepenatan semalam. Okey. Bukan semalam pasal tak ada hotel. Itu jangan cerita lah. Rumah keluarga, rumah tangga jangan cerita kat orang. Itu kena cerita. Kalau tidak kita tak duduk depan ni. Malam ni kita datang hop in. Penuh. Hop in penuh. Lepas tu dengan apa-apa hotel bajet yang berdekatan tu semua penuh. Tak tahulah Pahal diorang kata ada konsert kat sini. Oh, ada konsert. Sebab biasalah tempat premium macam ni, depan pula dia punya attraction point, harga jangan tanyalah. Memang tak ada lah. Kita membantu ekonomi Thailand. Ya, mikroekonomi. Okey, itu saja. Lepas ni katanya Abang Rafi nak bawa motor dia nak naik jembatan tu. Dia nak cuba cross sampai ujung sana. Kita tengokkan kelaku dia. Cik, muka sombong belagak. Oh. Cik, dia tengok ada cik. Bangga tu. Uyo. Wah, si man. Bang. Tunjuk sikit muka bangga tu. Hui. Nampak panjang. Alamak. Pelagak. Abang terlepas lah tadi ada Satria Baja Hitam. Aduh. Oi, pandai ke tu? Tongkat dua? Kita cuba. Cuba. So belajar pada YouTube. Tak payah, pakcik boleh ajar. Okey, hebat berjaya. Okey. Kita menunaikan hajat dia nak bergambar di sini. Cek dulu position motor sebelum kejap lagi kan dah ramai orang kena marah pula kan. Dia nak berniaga kat situ. Okey, check angle tu betul-betul. Okey, nanti kita sambung tengok. Oh, jadi bang. Nantilah share lah angle tu. Okey. Ini saya nak hantar kat majalah URTV. URTV. Mana angle? Oh, lama jauh. Apa sebab pakai portrait? Portrait apa nampak? Macam ni saya suka. Okey, portrait baru nampak. Ikutkan aja lah perangai dia. Ini saya nak hantar kat BMW, nanti diorang nak buat kalender tahunan. Kalender tahunan. Dah lah, penat lah aku layan kau. Cepat. Okey, jom. Dan Satria Baja Hitam. Oh, aksi terbaik. Tak ada. Duduk atas motor kita tangkap. Pick up. Ni take foto motorcycle naikครับ ครับผม Tutup duit ni. tak apa. Oh, dia bergambar kat motor kau. ของใครครับ อะไรนะ มอเตอร์ไซค์ของใครอ่ะ ของใคร Kena bayar. 100 ได้ล่ะ100 Okey. Tutup duit, mana duit? Ada. Teng. Ya, Satria Baja Hitam. Teng. Nasi boleh naik? Boleh? Masuk dia juga. Pick up. Motorcycle. Boleh. Cik. Ni Puchai Puying. Cik. Puchai. Okey. ขึ้นเลย Keเลย
Op. Oh, yo, dan. Nah, geng. Boleh. Oh yes, si aja lagi. Macklong Railway Station makan. Agak tengok ni, nak menyampaikan hajat juga budak ni. Apa yang seronok sangat tak tahulah. Okey, kau tengok bergaya-gaya. Macam lah dia makan tapi. Nak jalan sampai ujung. น้องครับหลอดไปกี่โมงอะไร11ครับผมpukul 11 lebih 10 nanti 11.10 dia datang. Oh, dia kalau orang railway panggil ni dead slow. Betul-betul dead slow. Malam di sini.